Hos tua rumah mambau, tak ada wifi, tak ada Netflix, tapi masa itu hidup rasa cukup sangat. Dulu best. Sejuk rumah ni, malam sejuk sangat. Sejuk kan? Dulu TV kat sini, sofa kat sini. Sini sejuk. Sejuk. Apa orang? Apa? Ni dulu bilik tidur. Ni dulu bilik bujang lah. Bilik bujang saya lah dulu. So barang-barang ni Ni semua tak ada lah. Ni semua ada. Apa yang remain? Ni nampak stiker ni Volcom. Ya Allah. Dulu bilik ni colour biru. Ni katil kan katil you? Bukan. Ni kan. Ni dah banyak barang-barang lain dah ni. Tapi besar. Ni bilik dah ada perempuan. Alung, Aisyah. Oh, view best. Nampak jalan. Besar tak? Okey lah. Alhamdulillah. Ni dulu boleh budak-budak lelaki. Okey. Ramai semua. Ni dulu meja makan semua kat sini lah. Ni okey, masuk. yang ni I sempat datang. Ni sempat datang kan? I sempat datang. Dapat tengok kan? Dapat. Bilik arwah abah. Ni dulu sofa-sofa, meja makan semua kan? Ya. Makan kat makan kat atas kat sini. Sini Dulu lagi masa saya kecil, TV kat sini. Ada sofa kat sini. Dulu atas ni bocor. Dulu tidur kalau nganga, air hujan masuk dalam mulut tau. Dulu kat sini. Ni bilik siapa? Ni dulu masa kecil tidur sini lah. Masa kecil dulu tidur sini. Ni bilik ni. Dulu bilik ni ada partition. Sana bilik arwah abah dengan mak. Ni bilik I tidur sini. Kamal ke siapa tidur sini. Jadi kalau mak abah nak buat anak seorang lagi dengar lah. Jom. Rindu tak? Rindu lah. Rumah sendiri kot. Jangan nangis. Tak. Best Best. Rumah lama. InsyaAllah nanti ada rezeki kita jadikan rumah ni madrasah. Amin. Kan? Dapat pahala semua mak, juga adik mak semua. Luas tau. Depan masjid tu nampak. Itulah masjid.